Rojak buah pedas sikit je boleh tak? Okey, buat pedas sikit. Okey, ni rojak petis ada, rojak tahu, rojak buah, tahu bakar dengan rojak special. Bermula daripada harga RM8. Ada orang cakap rojak akak ni buat rasa macam rojak mak-mak. Orang kata kalau mengimbang kenangan lalu, ni kat sini tempat dia nak dapatkan rojak ala-ala rojak mak-mak. Tu dia Ni ingredient yang dia campur, petis, ada sambal tumis, sambal dia, cili paste dia, ada kacang apa ni, gula merah Gula merah, ada kacang. Alright. Lokasi kat mana? Fama Flea Market. Tu dekat Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Setiap hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, bermula jam 5 petang hingga 11 malam. Tiap-tiap minggu ada. Saya beli sebab ramai yang cakap, bukan saya cakap, saya buat live kat sini, ramai orang komen dalam live cakap, "Syad, rasa rojak ni, rojak dia saya dah rasa sedap." Bukan seorang dua ramai sangat yang cakap rojak dekat sini sedap. So hari ni saya nak beli, saya nak rasa. Ini resipi dari mana kak? Nenek. Oh, resipi daripada nenek. Saya punya family memang ada jual rojak petis. Oh, memang family keturunan jual rojak petis lah. So maksudnya resipi ni dah turun-temurun lah. Ini dah ketiga lah saya cucu. Oh, okey. Maksudnya resepinya masih kekal lah. Sebab ramai sangat yang komen cakap dia punya rojak sedap. Sedap macam mana tu saya tak boleh nak cakap, saya tak boleh gambarkan. Korang kalau nak rasa, korang kena datang sini dekat Fama Flea Market. Daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, bermula jam 5 petang hingga 11 malam setiap minggu kami ada kat sini. Lokasinya berdekatan dengan Ion Permas Jaya, Johor Bahru. Kacang lebih sikit saya memang. Okey, dia bila kacang lebih tu sedap. Ini apa ni? Bijan sangan. Oh, bijan sangan. Oh, bijan tu disangan dulu. Mantap.